Baru-baru ni saya ada dapat satu soalan daripada penyimpan emas saya. Katanya kalau nak keluarkan duit dari akaun Gap nanti akan dapat duit ataupun dapat emas. Baik, bagi tuan-puan yang nak tahu jawapannya, boleh save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Yang pertama, tuan-puan kena tahu akaun emas Gap ni adalah akaun simpanan emas. Ini macam akaun bank, cuma kalau dekat dalam bank tuan-puan simpan duit, dekat dalam akaun emas ini tuan-puan akan tukarkan duit tuan-puan kepada kepingan emas. Maka setiap kali tuan-puan top up, gram akan bertambah. Dan andai kata kalau tuan-puan nak keluarkan nanti, tuan-puan akan dapat dalam bentuk emas fizikal macam dekat tangan saya ni. Jadi, macam mana tuan-puan nak tukarkan dia kepada duit? Andai kata tuan-puan nak tukarkan kepada duit, tuan-puan boleh pilih dua cara. Cara yang pertama, tuan-puan boleh pilih untuk jual ataupun tuan-puan boleh pilih untuk arahnukan, iaitu pajak. Dan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, sebenarnya bila mana kita ada emas, maksudnya kita ada duit. Tapi, bila kita ada duit, tak semestinya kita ada emas. Okay? Emas ni tuan-puan adalah benteng pertahanan kita yang terakhir. Bila mana duit dekat dalam akaun bank dah habis, duit dekat dalam dana kecemasan kita pun dah habis. Yang tinggal hanyalah emas, maka tuan-puan boleh gunakan emas ini untuk meneruskan kehidupan tuan-puan. Siapa dekat sini yang nak menabung emas dengan Public Gold, nak saya bantu guide tuan-puan dalam simpanan emas dengan ilmu yang betul, maka boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas dengan Public Gold.